Hari ni saya nak tunjuk macam mana saya nak buat tempat letak roti jala tu. Saya nak buat roti jala tapi saya tak ada acuan tu. Maksudnya saya nak buat acuan buat tempat roti jala. Susah pula ni nak tu. Katanya kalau lebih-lebihan ni boleh guna lagi kan. Kita kumpul benda ni kan. Lepas tu kita panaskan balik, letak tali kan. Kita boleh jadikan jadi lilin balik kan. Kan? Pernah dengar tak? Ni benda-benda ni kan dia lebih-lebih ni kan. Kan dia jatuh kan lilin kan. Tapi lilin tu boleh ambil balik kan. Dia guna balik, ambil. Dia kumpul balik kan. Lepas tu dia letak benang dalam dia. Dia panaskan dulu kan. Lepas tu letak benang. Lepas tu lilin tu boleh guna balik. Betul? Okay, saya buat ni sebab nak bagi stabil. Okay, macam ni caranya nak buat acuan roti jala. Mula-mula ni bakar ni. Saya tak ada benda tu, saya ambil garfu je lah. Saya tu ni murah punya ni. Jadi botol kecil punya, botol kecil ni. Nampak? Botol kecil, yang kecilnya. Jadi saya lubangkan lah. Saya lubangkan. Nampak? Nak lubangkan apa-apa. Ini taktik orang nak siram pokok boleh juga. Nanti saya dah buat dah video tadi. Tapi dia tak boleh tu pula tadi. Saya rakam tu tak betul. Rakam tu tak nampak keadaan. Jadi lampat lah. 4 lubang boleh? 4 lubang boleh tak? 4 lubang cukup lah ya? 5 lubang lah. Nanti bersihkanlah sikit. Lepas ni kan, yang ada hitam ni, bersihkan. Guna bawang besar sikit. Nak buat tu jala lah. Tak ada acuan. Jadi air botol yang guna lah. Guna apa yang ada. Okey. Dah tutup dah. Dah 5 cukup lah. Jadi 5 cukup. Dah dalam ni ada air. Cuba kita test. Kita test. Nampak? Okey lah ni. Boleh. Nanti kita cuba. Okey, itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama cuba, saya pun nak cuba lah ni. Saya first time cuba. So pokok boleh tak? Macam nak tutup.